Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, saya Nurul Ain binti Muhammad Syed Badli, pelajar PISMP Bahasa Melayu ambilan Ogos 2024-2029. Bayangkan kita sedang mendaki gunung. Kita mendengar bunyi alam, angin bertiup, daun bergeser dan mendengar desas-desis bunyi daripada alam. Tanpa kita sedar, bunyi-bunyi ini adalah bunyi asas kepada pembentukan bahasa Melayu. Hari ini, saya akan bawa anda mendaki bersama saya dalam memahami pembentukan perkataan baharu dalam bahasa Melayu. Jadi, kita boleh bahagikan pembentukan perkataan baharu kepada dua jenis, iaitu bunyi bahasa asli dan bunyi bahasa pinjaman. Okay. Pertama, bunyi bahasa asli Melayu. Bunyi bahasa asli Melayu ialah bunyi yang telah lama wujud dalam sistem fonologi bahasa Melayu sejak dahulu lagi. Bunyi bahasa asli Melayu ini kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu bunyi vokal, iaitu huruf A, E, I, O, U, dan yang kedua bunyi konsonan, iaitu huruf selain A, E, I, O, U. Antara contoh perkataan yang digunakan adalah perkataan pohon, pokok, langit dan sebagainya. Kedua, bunyi bahasa pinjaman. Bunyi bahasa pinjaman ialah bunyi yang diambil daripada bahasa asing, iaitu seperti bahasa Arab, bahasa Sanskrit dan bahasa Inggeris. Antara contoh perkataan atau huruf yang kita pinjam daripada bahasa asing adalah seperti huruf F, iaitu untuk perkataan fikir, huruf Z, iaitu untuk perkataan zakat, huruf SY untuk syarat, huruf KH untuk khusus. Kedua-dua jenis ini memainkan peranan yang penting untuk memperkaya perkataan dalam bahasa Melayu. Sama juga seperti pelbagai laluan yang kita lalui sewaktu mendaki. Seiring dengan itu, pembentukan perkataan baharu dalam bahasa Melayu melalui proses pengayaan bahasa. Antaranya ialah peminjaman imbuhan asing seperti imbuhan swa dalam bahasa Sanskrit dan imbuhan maha dalam bahasa Arab Parsi. Jadi, di sini kita jelas lihat bahawa bahasa Melayu ini banyak meminjam perkataan asing daripada bahasa lain untuk membentuk perkataan bahasa Melayu. Namun begitu, seperti kita perlu memilih laluan yang tepat ketika mendaki, kita jugalah perlu bijak dalam memilih penggunaan kata. Tidak semua perkataan sesuai untuk semua situasi, terutamanya dalam konteks rasmi. Jadi, sebagai pengguna bahasa, kita perlulah menggunakan bahasa dengan tepat agar keindahannya dan keasliannya dapat dipelihara. Jika tidak mahu menjadi pencinta bahasa yang setia, maka jadilah pengguna bahasa yang geliga. Sekian, terima kasih.